Okay, Assalamualaikum. Bersama saya pada hari ini adalah Encik Azlan, merupakan pelajar Master of Project Management Pengurusan Industri. Okey, Encik Azlan boleh memperkenalkan diri kita? Hai semua, Assalamualaikum. Saya Azlan bin Sukandar. Saya berasal daripada Johor Bahru, Johor. Okey, so sekarang saya menyambung pelajaran di UMPSA ni lah. Okey, terima kasih. Saya ingin bertanya Encik Azlan. Saya dapat tahu Encik Azlan masuk Master of Project Management dekat fakulti kita, dekat UMPSA, mempunyai ijazah sarjana muda. Bagaimana tu? Boleh terang kepada kita sikit? Masa di UMPSA ni melalui APL, badan yang bagi siapa yang kurang kelayakan formal untuk melanjutkan pelajaran di peringkat tertinggi lah, sama ada ijazah ataupun master. Okey, untuk soalan terakhir saya ingin tanya dengan Encik Azlan, apa perkara baru dalam Master of Project Management yang Encik Azlan belajar? Okey, perkara baru yang di UMPSA ni setelah menyambung pelajaran, so kita dapat berkenan dengan semua student yang lain dan tenaga pengajar yang bertauliah dan banyak membantu kita, dan suasana UMPSA ni yang sangat fleksibel,